days. Only been days, but it felt like months. This could be what you love. It took a lot of hard shit just to learn how not to break down and stop it. No matter what I've seen in the past, I want that impact that we grow now, baby. You can't let it slip away, drift away, can go to waste, go to waste. I say it straight to your face, won't contemplate. You got to play that, babe. I don't wanna wait another minute for you. I know you got me falling from the ceiling for you. Knew right from the start there was no limit to you, and I'm catching feelings, baby. Oh, dah. Sekarang ni sebelum kita bergerak pergi Genting, dia pun nak beli Maggi, beli roti, beli Maggi, beli 3-in-1 supaya nanti kita duduk dekat dalam hotel je. Kita kan nak healing. Satu dah kan? Baru nak gerak. Nanti kita tengok ya kita buat apa kat sana. Bye bye. Inilah barang-barang yang kita nak bawa. Macam duduk setahun. Padahal pergi Genting je pun. Nak bayar. Oh sorry, counter close. Kena tutup kat sini. Maafkan aku yang selalu menyakitimu, mengecewakanmu, dan meragukanmu. Tersadar aku memang kamu yang terbaik. Terima aku mencintaiku apa adanya. Semen parking ada dua. Boleh je. Masya Allah. Nanti dia detect tak? Nanti dia keluar. Nanti dia bagi tahu. With the Ham Hotel. Thank you. Visitor. Dekat dengan Telobia. Oh my god. Oh my god. Ya ya. By the way, kita makan ni. Kalau Tak Telobia ni. Ni M2. That's of popcorn. Nabila. Dark chocolate. Tengok. Mak tengok dia mak. Dah sampai. Alhamdulillah, safety arrived. You see this? So macam tempat aku ni banyak bukit. Ya. Terima kasih boy. Jangan tak masuk. Nenek takut, nenek takut. Habis. Siapa Aku lah? banyak sangat. Tekan mana-mana boleh. Mana? Dah. Mungkin tinggi bangunan dia. Ni. Peter Ham. Tapi yang peliknya, kenapa NCT Group? Oh ya, NCT dah buat bangunan. Gurau je. Besar tu. Ni lift. So tempat duduk. This one is Louis. Nafis tengah mengemas. Sebaik kat sini ada 7E. Bolehlah aku lipat-lipat 7E.
Tu. Ada apa? Tu. Rooftop yang dia kata kena bayar. Itu kan, RM10 seorang kan? Ha. Bila kita nak naik. SCT. Oi, cantik lah. Outdoor hall pun ada juga. Image kita orang. Tak. Kat sini. Ya ni. Suka betul dia. Hati-hati jatuh. Guna kat lu. Nak. Balik, balik. Boleh ke? Ke tak boleh? Tak boleh. Kena pergi sana. Ini tak nampak sangat. Ketiga. Here we are. So ini kita punya. Kenapa ada flash? Ada. Inilah dia punya bilik. Jamban. Bilik ada dua lah. Weh! Oh my god. Oh my god. Selesa lah. Oh Selesa. Wow. Ni dia punya bilik. First bilik. Sikit ada rope lagi. Dia punya rap. So many. Mainnya pilih juga. Orang boleh pergi depan rumah. Dah berdeka. Ha? Tak payah tidur. Tidur bilik. Kita ni sikit. Bukannya ramai orang. Wow, so beautiful. Adik mana? Memang 5 star lah. Sini. Mana dia? Dior dan rope. Muat je lah Nek. Kak Aunty tu lah dekat atas tu. Yang tadi tu ada atas tu. Oh my god, cantik. Oh my god, so beautiful. Kita pakai tablet. Malam ni kita pakai orang punya handphone. Ni pakai tablet kejap lah. Saya je lah sebab nak tengok video korang. So ini adalah tandas dia. Korang tengoklah tu. Banyak gila dia punya tu. Sorry gegar. Tablet ni besar. Banyak gila tahu dia. Masa ni shower. Shower biasa lah macam ni kan. Ada tu. Question wet flow. Nampak tak tu? Dia kata wet flow. Lepas tu ada shampoo. Ada sabun. Body gel. Ada lem towel. Jamban. Tu. Lepas tu tisu. Shower cap. Ni dah tu. Shaving kit. Oh my god. Ada shaving kit guys. Comb. Dental kit. Shower cap. Vanity kit. I know. Sanitary bag. Oh my god, sebenarnya. Memang berseru perempuan lelaki. Lepas tu sabun tangan. Yang paling best sekali adalah dia ni. Dah lah, dia punya jenama. Ha, kau tengok sorry ke. Dia buat. Sangat kuat. Itulah kita punya tandas. This is me. Bukan tu. So beautiful, cantik. Ni nak kencing. Hafiz. Wow. Oh yo, smart TV. Tidak smart. Mana nak buka dia ni? Tengok ni.
No climbing. Saya kat sini no climbing. What is this? Ya, buka. So guys, inilah dekat luar dia. Dekat sini, no climbing. You see? No climbing sebab dia tinggi kan. So, inilah aku punya tempat staycation untuk 2 hari 1 malam ni dekat Genting. Nama tempat ni Widderham Hotel. Widderham Majestic Hotel. Like that lah. Tapi dia macam berjauhan daripada Skyworld. Jadi macam tadi nampak Skyworld, lepas tu dah tak nampak dah. Lepas tu macam jalan Widderham ni pun kecil. So macam adventure lah. Kalau aku nak datang sini balik, aku datang dengan laki aku je lah. Okay, bye. Nak bagi tahu, this is my room, my only room. Maksudnya macam aku duduk seorang-seorang je dekat sini. Yang lain duduk dekat bilik masing-masing. Sini ada dia punya meja belajar. Lampu pun ada. Lampu dia, biasalah lampu biasa ni. Kak. Hai, lampu belajar kan. Boleh. Lepas tu ni dia punya heater. Ini belajar dia lah. Lepas tu, almari dia daripada atas sampai bawah. Dia tu katil semua. Have my own aircon. Nanti aku duduk seorang kat sini. Kita duduk seorang lagi. Nanti duduk berdua ni. Nanti sabar-sabar. Lah, bilik tu. Oh ya. Bilik dia ni. This weekend. Open it. Turun bawah. You can open it. You can open it. Oh my god, dia tak bersihkan tingkap. Tingkap untuk. Not nice view tapi. Green view. It's okay. Cantik. Dia pun boleh buka. Nak buka. Oh, betul. Boleh buka. Masuk udara masuk. Tada. That's it. Balah pandang belakang sikit. Palang macam bilik air. Tinggalkan plekat, tengok anak dia. Dia sudah makan. شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان رمضان شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام رمضان رمضان تفتح أبواب الجنة يغفر لذنوب الأمة شهر الصبر والهمة رمضان رمضان ونضع الزينة فرحا أهلا يا أعظم شهرا نرجو أن تبقى دوما رمضان رمضان شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان رمضان شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام رمضان 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 Pakcik, panas tu pakcik. Zoina.
Kita dekat Willingham Spritzer ni. Dia juga lah. Tapi dia bukan Spritzer lah. Dia dah tak Spritzer. Tada. Ini dia punya makanan. So macam kalau aku lapar, adalah makanan aku. Turun bawah je dan jumpa dia. Satu je ke? Tak ada yang lain ke? Buy one Spritzer lah. Dia tahu ni aku cuma Caya. Dia siap menyanyi. Dia buat ni tak. Tambah ajab. Nak Spritzer lah, Spritzer. Spritzer biasa mana? Rented kopi. Tapi tu 3 in 1 kot. Tengok. Padahal dia dekat sini Spritzer je. Pergi cari tempat lain. Boleh lah nanti kita minum. Kita kan nak berjaga malam. Dia ada mainan. I love it. Kita ada tu lah. Dia sama merepek je. It's okay. Korang tengok ni. Tengoklah ni. Hutan tu dah tak nampak. Dah tak payah nak tengok susu tu. Benda-benda ni dah ada dah pun. Aku ni memang kesejukan je tu. Sebenarnya dia tengah panaskan ni kereta. Wih, berkabus kat sini. Di kendaraan ni pun berkabus juga. So amazing. Sejuk. Saya kencing. Very good. Dan kita nak pergi 70. Kita nak pergi ni orang tu. Jadi nak pergi malam sikit. Cantik cerita. Lepas tu dengan Spritzer, my love. That's it. Kabus lagi. Kabus. Ada je sosis. Trip. Ni ada salad. Lepas tu ni my favourite yogurt. Yogurt original guys. I makan tu je. Tapi ni tak makan. Lepas tu cereal ni tak ada yang warna pink. Aku ingatkan ada cereal cornflake yang warna pink tu. Tapi tak ada. Nak warna pink. Lepas tu ada telur rebus. Lepas tu ada bubur. Lepas tu air jus, air teh. Lepas tu Nafis tengah makan. Bla 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 bla. That's it. Bye bye. Punya video jadi nak tangkap gambar kat rooftop. Dia punya lobby yang dia pernah lobby dia sebenar. Ni barang. Ni turis. Mana orang? Malu. There's cepat-cepat di mana? Harus kita punya tu. So guys, ini dia punya rooftop. Dah dia punya rooftop. Sana boleh nampak overland tu dah. Tapi overland tu. Atas tu pun ada lagi dah. Atas tu apa? Wow. Yang ada lighting lah. Sini lah. Akak ni buat kat situ. Kat sini lah, kat sini. Nampak tak? Hoi. Korang tempat kita punya Slurpee. The large one. Oh iya ke? Acah beli yang large? RM3.10 je. Siap. Lepas tu ada yang lain. Acah beli benda lain kan? Macam main Monopoly. Yang lagi kan ada lah. Patutnya buat video tadi tu. Video yang ada. Sayangku, cintaku, datanglah kemari dan kau duduklah di sampingku. Kena lain tunggu bawah lagi. Ku ingin
katakan kau cinta terakhir ku sampai hembuskan nafasku. Dalam dadaku pasti ada kamu. Okay, siapa penyanyi pun nak buat ni. Di suara Kita lalu atas tu tadi. ini harapan. Kau lalu je belakang tu. Kita lalu, tempat kita lalu. Ku harap kau yang ada di samping saat nanti ku tutup usia, dan kau yang terakhir ku lihat sebelum ku menutup mata. Dan ku harap kau yang jadi cinta di ujung nafasku. Inilah dia. Oh, ya. Sehidup semati seduka bahagia, setangis setawa berdua dalam dada. Nak beli piano Nafis ataupun nak beli Lego dia. Tapi nak kena tengok dululah. Comel. Untuk nak aku nanti. Dan aku kena belajar masak-masak. Dia ada pandang. Tapi my favourite is this Red Panda. Red Panda is my favourite tau. Dengan katak. Tapi katak dululah. Sekarang Red Panda. Red Panda. Wow. Wih, ada ni lah. Gorila ni nampak macam seseorang. Mana tak Lego? Tapi nak cari Lego yang besar sikit. Nafis tak boleh Lego yang kecil-kecil. Nafis kena besar-besar. Dia mana kau? Dia nak tengok kau. Sini dia korang. Boleh link kat abang ha? Abang ada drone. Belum ada. Yang tu ada, pasal dah hilang. Ni ada yang main dekat air. Motorbot. Nafis punya mainan. Animal painting. Tapi tak ada pun Lego besar-besar. Pusing kat tempat yang sama je kan. Okay. Nak pergi cari lagi. Bye-bye lah. Dekat saya tu. I don't know. Okay dah. Ikut sekejap je. Nak pergi barang. Bye. Cik. Kita turun. Tadi dah jalan. Weh, coklat. Tapi mesti tak sedap. Tome, ada tome. Coffee bean tefam panyalet. Kita Premier Outlet. Lemak as blended. Blended. Belanja satu kasut hari boleh lah. Double chocolate as blended. Sugar mak nak belanja. Coffee bean. Jadi macam ni. Biarlah dia orang menguruskan kehidupan mereka. Suaraku, ini harapanku. Ku harap kau yang ada di samping saat nanti ku tutup usia, dan kau yang terakhir ku lihat sebelum ku menutup
Bye-bye Genting. See you nanti-nanti je lah. Honeymoon pun tak adanya aku nak honeymoon kat sini. Saya honeymoon pun sayang honeymoon overseas. Nanti aku kaya kot. Takkanlah aku nak honeymoon dekat Malaysia je. Tapi sebab lelaki saya kaya, jadi dia punya keterbatasannya adalah masa. Keterbatasannya adalah masa. Tak cukup masa untuk pergi jalan-jalan. Tapi duit dia tebal. Asalkan bahagia dah okey. Duit tebal tapi tak cukup masa, itulah masalahnya. Well, budak-budak kena main. Jadi sekarang nak pergi Chicken Rice Shop belikan Nafis punya makanan. Situ Chicken Rice Shop. Dah lah tu, bye-bye. Dia cantik juga lah sebenarnya kalau tengok kat Cape Cod. Dia lah punya malam lah baru kat dalam sekolah-sekolah. Lah cantik rupanya tablet. Itulah, jangan cakap dia tak cantik. Wah, dia kan pas lama je tinggal kat atas meja dengan tablet dengan Skype. Ya, lepas tu semalam kat tempat hotel tu pun sama. Kat tempat yang tempat solat tu. Mana dia pergi? Nenek tengok dia dah ke depan tu. Nenek duduk kat situ. Tablet dengan botol air ditinggalkan. Kau jangan juga datang balik tengok dah tak game nangis kau. Ada dia buat yang copek tangan nak habis. Kena sebab tak ada sini. Tadi semalam ada orang. Kita akan pergi sana. Picnic Town. Sana Picnic Town. Kita nak hantar baju Aci. Tengoklah ni, kita bawa. Bawa belon ni. Belon mahal. Aci saya tengah struggle nak ambil barang-barang dia. Wah, tak nampak dia ni kat dalam. Makcik dari mana ni Makcik? Nak faham. Melaka nak Dari faham. Pahang ke Melaka. Beli berangan. Okey Makcik, bye. Selamat tinggal. Ui, orang tu pun beli pin account tu juga lah. Orang tu pun sewa juga. Wah, banyak juga orang sewa kat sini. Jom. Bye Makcik. Awesome. Sebenarnya tempat ni tempat yang Kanda buat podcast dengan izin. So, aku pergilah tengok kedai makan Chinese yang diorang makan. Pink account. Tapi nenek tak makan makanan Cina, jadi tak boleh pergi. Jadi assistant je lah. Jalan-jalan lah. Oh, dia bagi juga ni kalau Muslim. Muslim lah. Tak nak takut. Cantiknya. Pernah dia lelaki perempuan. Wow, aku badannya. Aku rasa waktu yang item punya annual yang hari tu aku rasa Hina dia book kat sini kot, tempah kat sini. Tempah pula, sewa kat sini rasanya. Sebab ada baju dia lah, baju dia yang warna biru kat situ tadi. So cantik. Dah lah, bye bye. Sekarang aku yang dikasih benda baru. Alhamdulillah ada baju baru. Bila ni kita hitam. Buat apa kat sini kan? Korang tertanya, kenapa aku buat kerja? Jadi jangan tengok lah. Kalau kamu rajin, aku buat lagi. Kadang-kadang
kita buat video. Jadi kita tengok dulu. Wah. Ruang dan waktu